Hai hampa, nak masak? Jom campak-campak. Hari ni kita nak cakap je, tak nak tulis. So korang yang nak resipi ni korang tulis, okey? Semula-mula sekali korang goreng je semua barang-barang ni. Okey, bawang besar sebiji, lepas tu cili besar, cili hijau dengan cili merah, bawang putih, tomato, cili padi. Korang goreng sampai dia nampak layu. Ini hasil dia bila lepas goreng. Okey, agak-agak layu macam ni korang boleh angkat, sejukkan kejap. Lepas tu korang boleh tumbuk ataupun korang chopperkan aja kasar-kasar. Dalam kuali letak minyak sikit-sikit je tau, jangan banyak, sebab tadi bahan yang kita goreng tadi dah banyak minyak kan. Lepas tu korang tumiskan 2 batang serai. Masukkan bahan-bahan yang kita dah chopper tadi. Lepas tu goreng saja sampai naik bau. Tambahkan sos tiram agak-agak dalam sesudu ataupun 2 sudu. Ini resepi ni untuk 4 ke 5 ketul ayam je tau. Kacau-kacau, lepas tu masukkan air limau. Okey, air limau ni tak kisahlah korang nak pakai dalam botol ataupun korang nak perah daripada limau, tak kisah. Kalau korang perah daripada limau nipis, korang ambil dalam setengah biji saja. Untuk bahan perasa, saya letakkan bahan perasa daripada Mak Siti sikit, ajinomoto dan juga gula. Garam saya tak masukkan. Kemudian boleh masukkan ayam yang telah digoreng. Okey, sebab inilah saya tak masukkan garam, sebab dekat ayam tu dah ada garam dah. Bila sambal tu dah agak bersalut dengan ayam, korang boleh masukkan potongan bunga kantan. Okey, bunga kantan ni terpulang, nak masukkan banyak ke sikit ke, tapi lagi banyak lagi sedap, lagi wangi. Korang boleh kacau-kacau sekejap, lepas tu korang boleh masukkan hirisan daun limau purut. Tapi dalam video ni tak ada sebab terlupa nak rakam. Kemudian kacau-kacau, dah siap. Okey, abaikan kuali yang bergerak-gerak tu. Okey, terima kasih sebab menonton video ni dan selamat mencuba.